Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah malam satu pusat rawatan Aziadah. Alhamdulillah tuan-tuan. Di sini kita buat renaman kaki dan juga rawatan mata serentak. Tuan-tuan, sebelum mula rawatan mata ni biasanya kita dah sudah buat renaman kaki dulu bagi tujuan untuk melembutkan saraf oleh masalah saraf. Tuan-tuan yang berada di sekitar kawasan Sungai Petani dan seumpamanya boleh jemput mai ke pusat rawatan Aziadah bagi mendapatkan rawatan untuk renaman kaki dan juga rawatan mata. InsyaAllah renaman kaki ni sangat bermanfaat tuan-tuan untuk masalah saraf, tensi, kolesterol dan sebagainya. Dan untuk rawatan mata ni berkaitan dengan masalah mata selaput, katarak, glaukoma, abu jauh, abu dekat dan silau mata.